Kami di Kasih Ons nak ucapkan terima kasih kepada semua subscribers, followers dan penyokong yang sentiasa bersama kami. Terima kasih kerana setiap minggu setia mengikuti podcast perjalanan dan kisah kami. Minggu ni, kita sambung lagi perjalanan saya dan Era di Gili Trawangan, Lombok. Kali ni, tentunya lebih banyak pengalaman menarik dan aktiviti yang kami berdua memang enjoy scuba diving. Jom ikut kami. Kasih Ons. Okey, hari ni adalah hari terakhir kita dan ini adalah last dive kita. Besok kita dah nak check out keluar. Yang specialnya hari ni, kita last dive kita pakai ni. Drop. So kita memang Nitrox punya ni lah, certified by Nitrox. Certified Nitrox. Kita tengah ready. Tengok tu, Kera tengah buat tu. Tengah check dia punya ni. Select gas 32%. Jadikan dia 32%. Belum. Masuk hari keempat diving. Kali ni kami request untuk guna Nitrox. Sebelum turun, kita kena cek kandungan oksigen dalam tank dan set bacaan pada dive komputer masing-masing. Ini penting sebab penggunaan Nitrox ada had kedalaman dan tempoh selaman yang perlu kita ikut. Kelebihannya, kalau you all nak tahu, Nitrox mempunyai kandungan oksigen yang lebih tinggi dan kurang nitrogen berbanding udara biasa. Jadi, ia boleh beri lebih masa tanpa dikompresi pada kedalaman tertentu. Apa-apa pun, prosedur tetap kena ikut. Safety first. Berapa dalam kita pergi? Okey, kita akan setkan Atas. Ya, tengah. 31. Alright. Pas. Adik tu. 34. Default. Okey. 34.7. Oh, dekat. Pas. Taruh di sini 34 meter. Tempo dia. Sini, Bawah ya? mana? Bawah sini. Seleknya mana? Selectnya ini. Mantap. Alright. So maksudnya kita boleh pergi deep sampai 34 meter. Lepas tu kita punya gas 31%. Ready for Nitrox. Kita hari ni last dive. Tadi pun kita dah tunjuk proses kita ambil gas Nitrox. So the next dive site dekat Di Tobo. Di Tobo. So stay excited. Ya, Cang? Excited.
Tapi last dive dah. Alah, sedih lah last dive. Macam mana sayang perasaan you dive di Gili Terawangan? So far okay, kita ada 3 dive. Petang je not so good visibility dia, tapi pagi and tengah hari good. Best And lah. dia punya ni dalam dia Hari ni kita punya tengoklah lah. maximum depth yang kita boleh pergi dalam 33 lah. Dalam dia I can say kita patut berbangga. Kat Malaysia pun ada juga. Ada juga. Kan? Malaysia pun ada kan. Jadi pun cantik juga Cantik. sebenarnya. Jadi orang kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Terbaik negeri sendiri. Cik. Last dive, mantap. Let's go. Keren. Last dive. Ready for last dive. Master. Last but not least. Okay. Depan. Last dive. Yes, one. Mantap. Last dive. Okay, okay. On 3, 2, 1, go! Go, guys! Selaman kali ini kami ke Glam Nusa Rek, sebuah kapal karam yang kini dah menjadi sebahagian daripada ekosistem marin. Badan kapal dah mula diliputi koral dan menjadi tempat hidupan laut berlindung. Memang ada rasa suspen berenang dekat dengan kapal karam, tapi pemandangannya sangat cantik. Ada nudibranch, ikan-ikan kecil dan macam-macam hidupan laut. Saya dengan Era memang enjoy momen ni. Di bawah laut, semuanya sunyi. Yang kita dengar cuma bunyi nafas sendiri. Masa macam ni kita betul-betul dapat rasa betapa indahnya ciptaan Allah. Subhanallah. Seterusnya, dive terakhir kami untuk trip kali ini Deep Turbo. Kedalamannya sekitar 27 hingga 30 meter dengan pemandangan dasar laut yang sangat unik. Dalam perjalanan, kami ternampak tali panjang. Mungkin tali pancing yang dah ditinggalkan. Benda-benda macam ni boleh membahayakan kehidupan laut dan juga para diver. Jadi, kami ambil masa untuk potong dan kumpulkan mana yang boleh kami bawa keluar dengan selamat. Kita datang menikmati keindahan laut, jadi sama-samalah kita jaga laut kita. Nampaknya tim Kasih On ni susah nak move on. Dah tahu ni dive terakhir, tapi masing-masing masih tak puas. Bila dah masuk laut, rasa nak tambah lagi satu dive dan satu lagi.
sedih lah kita punya last time kita nak tinggalkan. Tapi yang bestnya hari ni kita habis awal, lebih kurang dalam pukul 1 lebih. So lepas tu kita free and easy. Aktiviti kita nak banyak benda lah pula. Kak Ira nak beli baju, nak pergi tengok ada tempat-tempat yang kita nak pergi tengok. Sebab besok dah kita nak balik. Check out pukul 11, so lebih kurang kita sampai dekat mainland dalam pukul 12. And then kita akan bertolak, ambil masa 2 jam untuk ke airport. So between, insyaAllah kita akan ada singgah makan apa semua dulu sebelum kita check in lah untuk kita punya flight dapat boleh. Korang tahu tak? Isteri saya ni, Era, sebenarnya manja juga. Tengoklah, nak turun pun saya nak kena papa. Masa macam ni barulah saya terasa gagah sikit. Inilah karakter isteri saya, Era Fazira. Saya sebenarnya scuba diving mungkin setahun sekali ataupun 2 kali saja. Tapi sebab scuba memang antara hobi utama Era, sekarang saya pun dah makin kerap diving. Masuk je dalam air, terus macam ikan duyung. Tenang, smooth dan relax. Kadang-kadang tu, dia siap menyanyi dalam laut. Entah lagu apa yang dia nyanyi, saya pun tak dengar. Yang saya nampak, bubble je. Itulah keseronokan bila dapat berkongsi hobi dengan pasangan ni. Walaupun pada awalnya bukan hobi kita, bila kita buat sama-sama, ia jadi satu memori yang kita boleh simpan berdua sampai bila-bila. Hari-hari ni lah kuda saya. Kuda yang saya bawa ke Era hari-hari. Tapi dia okey je. Hari ni nak ajak dia pergi makan tempat yang semalam saya pergi makan. Sebab saya rasa, ya Allah, sedapnya. 3 ketul daging rendang. Hari ni nak ambil 4. Oi, sejuk kan? Okey. So inilah hari-hari kita orang. Ni baju dia untuk pendapat sejuk. Saya ada satu, Kak Ira ada satu. Kak Ira punya tu, cuba tengok.
Okey, hari ni kita nak bawa Kak Era makan dekat Warung Dewi yang semalam kita pergi makan. Malah awak tak join. Oh, dia punya ayam, dia punya daging rendang. So kena pula dengan air apa? Air teh. Bukan teh botol. Teh apa lah dia sebut. Inilah. Kalau you guys nak datang ke Lombok, ni diorang nak recommendkan korang makan tempat ni. Katanya sedap. Now. Kita tengok. Nasi Padang lah. Okey, sedap. Tu kat depan kau nampak kuda. Ini tempat yang diorang bawa transport untuk barang-barang diorang pakai kuda. Kat sini semua orang pakai EV dengan basikal je. Tak ada motor pun. Kat sini satu hal, sangat berdebu ya. Sangat berdebu. Ya. Yalah, bila kereta kuda tu berjalan, berabuk. Ni lorong kita nak pergi. Nak pergi makan. Kawasan sini memang kena lalu sela-sela kampung-kampung diorang. Di belakang, di kawasan dalam dia masih lagi macam perkampungan, masih lagi tak terjejah sangat lah. Tapi kalau dekat depan tu memang busy kan. Parking. Oh, Di parking dalam, dah sampai dah? Oh, okey. Saya pergi. Go. Hari tu saya dah makan dekat kedai Dewi dengan geng-geng lelaki. Tapi kali ni saya datang lagi dan bawa Era. Kalau kita dah rasa sedap, mestilah kita nak orang yang kita sayang rasa sekali kan? Oh, ini adalah macam pasar diorang kan? Tengok ni. Pasar. Jual-jualan sayur-sayuran. Ada ikan. Ada buah. Masya Allah. Dekat sini baru kita nampak ramai perempuan. Oh, ampun dah pula. Cili-cili. Oh, ni dia punya cili rawat dia. Pedas. Alamak, apa tempat ni? Warung Dewi. Kita dah sampai. Okey. Dekat pasar. Tapi pasar dia tak besar. Pasar dia besar-besar ini saja. Adalah dalam berapa? Mungkin ada dalam tak sampai 10 pun. Ini. Dalamnya begini. Lapar. Mari kita tengok. Kat sini memang ada banyak kucing. Dan ini adalah makanan-makanan kebanggaan mereka. Yang kata sedap. Now. Mari kita tengok. Oh, tu dagingnya. Daging rendang. Oh, tu rendang. Yang dia kata yang sedap tu betul lah ni. Inilah ni. Okay, babe. Ni. Kita nak pergi tengok sunset. Kak Era dah tunggu kat sana. Dah carikan tempat. Kita on the way lah. Petang hari terakhir di Gili Trawangan, kami ambil peluang jalan-jalan, bergambar dan tunggu sunset. Di sini memang tak ada kereta sebagai pengangkutan biasa. Jadi kami gunakan motor elektrik ataupun EV untuk bergerak sekitar pulau ni. Naik motor, layan angin laut dan tengok suasana pulau. Memang santai dan lain sangat feeling. Dah sampai. Cepat nak tengok sunset.
Ini antara momen yang kami suka di Gili Trawangan. Petang-petang lepak tepi laut, tengok orang naik kuda, minum pineapple juice, makan fries dan sembang-sembang macam-macam. Masa macam ni, kita dapat slow down sekejap. Sembang pasal kehidupan, kerja dan perancangan masa depan sambil kita menikmati sunset. Malam tu, kami sempat tengok persembahan api. Memang impresif. Satu lagi pengalaman menarik yang melengkapkan perjalanan kami di Gili Trawangan. Tengok Era Fazira nak lompat pun. Sekejap buka kasut, sekejap pakai kasut. Ha. Belum. Babe. Kau okey tak? Sebenarnya tadi sebelum saya balik, sebelum check out, kita settlekan semua payment. Saya ternampak sesuatu yang saya rasa isteri saya mesti suka. Tapi saya dah bagi satu. Saya dah cakap dengan dia, sampai kat darat saya bagi lagi satu. Jangan fikir bukan-bukan. Ke bukan pasal terkantoi? Tidak. Okey. Astaghfirullahalazim. Kita ikhlas. Tada! Sebab wife suka buat benda-benda yang macam ni. Mana yang tadi? Tadi suami saya bagi ikan tail, Ikan tokol? fish tail. Fish tail. Tengok. Kat mana letaknya tu? Ya. Tadi cuba dia buka, bagi tunjuk. fish tail. Alah. Sebab isteri Alah. suka main Alah. benda-benda macam ni. Alah. Silver. Tada. Fish tail. Kita ada lagi satu untuk Lagi saya. satu, sayang. So, Okay, dia kan? buka. Yang buka. Bagi. Oh, saya buka. Tuang. Wang. Tuang kat tangan dia. Apa ni? Wih. Stingray. Cantiknya. Mantap. Mantap. Bukan stingray eh? Oh, tapi Mantari. dia. Mantari. Wah, Macam mantap. Yang ini pendant tadi boleh pakai Ni boleh untuk kat rantai. sini. Yang ini untuk yang dekat rantai. Ah. Satu untuk leher, satu untuk dekat tangan. Wow. Panasnya sayang saya. Special. Saya harap dia sukalah. Ni hadiah. Thank you sayang. Daripada Saya Gili suka, Trawangan. sayang. Cium ah. Ya. Cium ah. Ma. Sampailah juga. Okay guys. Yeay. Alhamdulillah. Macam sekejap je, padahal hampir seminggu kami kat sini. Dalam perjalanan ke airport untuk balik ke Kuala Lumpur, driver kami sempat bawa singgah ke sebuah kedai pearl. Ada macam-macam jenis mutiara, termasuk freshwater dan saltwater pearl. Okey, kita baru sampai ke Nona Pearl Lombok. So dikatakan dekat sini tempat-tempat untuk mutiara, pilih mutiara. So maybe akak cuba tengok ni. Akak lah nak tengok. Ni barang orang perempuan tapi kita layan je lah. Alright, jom. Antara yang terkenal dekat Lombok ialah South Sea Cultured Pearl yang cantik dengan kilauan dan tona semula jadinya. Ini orang perempuan punya barang. Memang kita singgah ni untuk dia orang. Cuba stand belah sana kan. Nampak dia orang. Memang rambang mata tengok. Jadi sebelum balik,
sempatlah cuci mata sikit. Kalau orang lelaki pula pakai apa, pelik lah pula. Diorang ban lah. Cuci mata je ke beli sekali? Kena tengok sampai habis. Okay, yang ini yang lelaki punya, rupanya ada juga yang lelaki tapi dia cincin lah. Oh, ini buat cowok Ni mutiara, ni yang batu. Itu buat untuk perempuan. Kita try. Ngam-ngam pula. Berapa juta? Ini berapa? Di mana? Kalau ini dia di 700,000. 700,000. Ya. Dalam 150 lah. Pilih pearl guys. Rupanya dekat sini kalau dia punya pearl, kalau yang loose macam ni, dia akan timbang ikut gram. Berapa jatuhnya? So kalau 1 gram Potong harga 1,300,000. Kalau duit Malaysia lebih kurang dekat 300 lah. besar mutiara. Perak. Ini cantik yang? Ha? Yang mana? Oh, warna ni. Warna ni okey ke? This is mommy kan? Mommy. Ni nampak ganas sikit. Tapi kalau dekat Lombok ni, diorang cakap yang warna kuning ni asli Lombok. Tapi khas. Dia ada Kan? Ni dari Lombok. Lombok juga kan? Okey, yang bestnya, yang ni tadi yang paling mahal. Harganya berapa tadi? 6 juta. Berapa tadi ibu? 46 juta. 46 juta. Tapi yang bestnya yang kat depan ni rupanya plastik. Plastik-plastik ni dia kata buat display aja, buat Siapa tahu kenangan. nanti kalau mau saya diskon balik. Ya, jadi yang ini ibunya kata bilang boleh diambil buat kenang-kenangan. Tapi yang plastik bagilah yang asli ibu satu sama saya. Bisa cukup ini. Ya. So kita ambil satu. Okey, dah selesai dah shopping dekat Mutiara, Nona Pearl Lombok. So next one kita akan terus ke airport. Kita orang sebenarnya daripada perjalanan ke Lombok tadi, ke terowongan JT tadi, Yes. lepas makan tadi kita orang ada satu cabaran. Mission untuk mencari kacang ni. Ya Allah, Kacang bunyilah. ni ada kat Bali, keluaran Bali. Tapi kat sini nak cari ada satu kedai je yang Kat Indomaret. Ha? Dekat Indomaret. Indomaret. Jadi setiap Indomaret kita akan berhenti dan setiap kedai tu kadang-kadang ada 3, kadang-kadang ada 4. Jadi ada misi berebut. Siapa cepat dia dapat. Hmm. Next Indomaret kita tengok siapa yang cepat dia akan dapat. Saya nak Tengok. berapa ni sebenarnya? Saya nak berapa? Banyak yang dapat. Saya pun nak sebanyak yang dapat saya. Kalau boleh nak beli satu kotak tu. Satu kotak tu tak ada. Aduh. Ni. Pun sibuk nak juga Bun, ni. setakat ni Bun yang tak dapat lagi. Okey. Kita akan mulakan misi ini. Kita ada satu saja Indomaret yang terakhir untuk dapatkan kacang kegemaran isteri-isteri. Sudah bersedia? Sudah bersedia? In 3, 2, 1, go! Dalam perjalanan balik, ada satu lagi request daripada tim kami. Nak kena cari pula kacang tanah Lombok. Entah macam mana, boleh jadi satu misi pula. Katanya kacang ni susah nak dapat yang sama dekat KL. Bola ada gambar mbaknya kayak gitu. Kacang Bali. Bukan itu. Tak sama. Satu lagi. Habis. 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 Yang dalam baru dalam kotak. Dah ada. Memang. Dah ada guys. Tak percaya. Habis. Kita ada yang terakhir dekat di dalam airport. Harap-harap yang itulah. Tolong selamatkan kita. Jom. Balik. Aduh, tak ada juga sayang. Nampaknya kita tak dapatlah nak menjadi juri kerana tiada pemenang.
Kerana di Indomaret ini tiada kacang. Sekian. Kita cuba dekat airport pula. Ada juga kat airport. Ada jugalah. Hari tu kita dah collect. Ini dah top up yang baru. Mana tahu dia top up Bila dah jumpa, masing-masing berebut lah. Tugasan membeli kita serahkan kepada geng lelaki dan para husband. Sekarang persoalannya, pandai ke tak mereka pilih kacang? Dan pandai ke tak nak bargain? Kita tengok sendiri. Kisahnya, kemenangan di tangan wanita lah nampaknya kan. Tetapi dalam kemenangan, ada kegagalan. Kerana apa? Yang paling gagal sekali pun lah, siap pun. Kenapa? Dia kat kedai-kedai semua tak dapat. So dapat sini, dia pun happy dapat 4 bungkus. Dia dah senyum-senyum. Sekali harga dia, double you all. Serius lah? Kat luar 19,500. Dekat sini 42,000 satu paket. Kalau tak beli. Kan cakap harga sama. Ingatkan harga sama, rasanya macam harga sama. Jadi kemenangan yang tak begitu menang lah. Yang tak boleh diraikan sangat lah. Tak boleh diraikan. Orang kata bijak membeli. Tak, kosan gagal. Gagal. Luck je. Okay. Jalan. Sayangan beg. Tak kena beg mah. Pinai. 24, 21. Takut terlebih. 21, 25. Ni 20. Okey. Cantik, 22. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan Kasih Ons di Gili Trawangan, Lombok. Daripada scuba diving, sunset, makanan, pearl, sampailah ke kacang tanah. Sekarang ni masalahnya bila kita nak check in, kita punya maksimum weight sebenarnya 180 kilo. Sekarang dah jadi 187. Dah lebih 7 kilo. So saya nak cakap, ni semua masalah kacang lah ni. Korang borong banyak-banyak kacang. Kacang tu lah yang 7 kilo. Tapi apa boleh buat guys, isteri sayang. Dia tengah bayar. Nak bayar. Kacang dia masalah. Kacang dia masalah. Kacang punya pasal. Akhirnya sudah back to life, back to reality. Dah habis dah percutian kita. Alhamdulillah, syukur dipermudahkan daripada day 1 sampailah hari ke-5. Hari ke-5 Ya. tak tercapai. Target saya nak 10 dive. Saya dapat buat 9 dive saja. Saya dapat 10 dive. 10 dive. Dan overall it was a good experience. Tempat yang baru. Ya, kali pertama kita sampai ke Lombok. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan datang lagi. Yeah, so next kita tak tahu nak buat mana pula. Lepas ni rasa macam kita nak pergi jalan-jalan shopping pula. Oh, dia nak shopping. Dah jalan-jalan shopping Habis. Jumpa lagi dalam perjalanan kami yang seterusnya. Apa-apa pun kita kasih ons. Cantik tak gambar-gambar kita dekat sana? Dalam laut semua cantik kan? Kenapa cantik? Sebab kita nak ucap terima kasih kepada D Blue Corner Dive Center. Yep. Sebab menaja kan tayangan visual kita lah. Kamera kita orang underwater. Gambar meletup. Gambar mesti best. Thank you D Blue Corner Dive Malaysia. Nanti kita tengok akan berkolaborasi lagi ke depan. InsyaAllah. Alright, kita dah sampai Malaysia. Sekarang tengah tunggu luggage. So tamatlah sudah percutian kita. Dan sampai sini dulu. Lepas ni kita nak berjalan ke mana? As I say, shopping, hopping. Dah. On. Kazi Ons.